Ni merupakan earbud pertama yang aku test yang ada bentuk yang rare. Korang tengoklah tu. Earbud model MD538. Jom kita keluarkan. Itu dia guys. Kat belakang ada satu user manual, ada satu kabel Type-C dan inilah casing dia guys. Simple sangat kan? Jom kita masukkan dia. Itu dia guys. Korang tengok tu. Ada battery indicator kat sini dan earphone dia ni pakai physical button. Korang tengok ni. Button untuk tekan. Kat belakang ada charging port Type-C. Okay, so jom kita try tengok macam mana dia masuk. Sungguh rare sebab dekat sini ada dia punya speaker dan kita akan masukkan dekat telinga kita macam ni. Jadi kalau telinga korang sesuai, masuk memang takkan jatuh lah. Dia melekat cantik. Dah nampak sama colour dengan telinga kan? So orang pun takkan perasan korang pakai benda dekat telinga korang. Persoalannya padu ke tak padu? Jom kita test. Okay, cara nak pakai dia ni, kita kena tengok bahagian speaker dia ni masuk dekat bahagian lubang telinga kita. Dia tutup macam ni So bila dia tutup macam ni, nice gila. Dan bila aku pakai ni, aku tak rasa langsung yang dia akan jatuh. Bunyi-bunyi persekitaran rasa macam kurang sikit, tapi bukanlah dia ada noise cancellation yang power. Bab sound quality, full volume dia memang kuat dan kualiti bunyi dia agak bagus actually. Dan untuk bass dia, aku boleh bagi dia above average. Not bad untuk buat dengan lagu. Tapi kalau untuk game, dia memang tak ada gaming mode. Kita dah test dah. Cuma kita juga dah test dia punya latency. Latency dia rendah tau, walaupun dia tak ada gaming mode. Untuk mic test, kita pun dah test dia punya mic. Agak bagus juga mic dia. Jelas tau. Dan mic dia pun tak ada noise. Korang boleh dengarkan sendiri. Mic dia daripada earbud MD538 dan dia sekarang berada di telinga. So not bad kan dia punya mic dia. Mic dia mungkin slow sikit berbanding mic-mic yang kuat yang kita dah review sebelum ni. Tapi kalau nak buat call, masih lagi tak ada masalah. So guys, untuk earbud ni, kalau korang nak buat dengar lagu, dah nak buat call, dah cukup padu dah. Kalau korang nak buat main game, latency dia rendah, mungkin sesuai untuk beberapa game tertentu. So guys, check out dekat beg kuning di bawah.